1 minit hari ni. Okey, hari ni saya ada dalam sebuah Pro 2 Myvi. Pro 2 Myvi ni apa masalah dia? Kata kereta dia ni aircon dah kurang sejuk. So saya nak tunjuk satu dulu Kejap saya tunjuk. Tapi mileage Myvi ni baru 35,000. Tapi aircon dia kurang sejuk. So kereta ni sebenarnya bini dia yang bawa. So apa yang berlaku bila saya check sistem dia cantik. Bacaan high pressure cantik, bacaan low pressure cantik. Nak tahu apa punca kereta dia kurang sejuk. Tadi saya test dapat 12 darjah Celsius je. Inilah punca kenapa aircon kereta Myvi ni kurang sejuk. Anda nampak tak apa dekat dalam tu? So kalau bolehlah pesanan saya kepada semua, kalau nak sistem aircon tu, kalau nak berjimat cermat, nak jaga poket dan nak sistem aircon sentiasa sejuk, kalau boleh sentiasa bersihkan cabin filter ni. Okey, sampai dia lembik. Kalau lembik, tukar yang baru. Okey, so lepas saya tukar cabin filter yang baru okey, tadi dapat 12 kan. Sekarang kita tengok berapa. 5.8 darjah Celsius. Sebab ni je. Sebab cabin filter je. So kalau siapa yang ada masalah aircon atau mana nak check, boleh bawa dulu datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Kami cuba check untuk anda dulu. Saya dapat hari ni settle.